Cuba apa kakak fikir, setiap tahun, setiap sekolah menghasilkan satu majalah setebal ini. Pernah terfikir tak berapa banyak muka surat dan pokok ditebang untuk menghasilkan satu majalah? Jom sama-sama dengan saya menggunakan konsep matematik untuk kira berapa banyak pokok dan muka surat dihasilkan. Masalah utama, majalah sekolah dicetak setiap tahun sebagai dokumentasi dan kenangan pelajar. Namun, proses pencetakan melibatkan penggunaan kertas dalam kuantiti yang besar. Melalui anggaran matematik, jumlah muka surat yang digunakan boleh mencecah jutaan helaian setahun apabila melibatkan banyak sekolah. Keadaan ini berpotensi memberi kesan terhadap alam sekitar. Abang kakak, cuba bayangkan satu majalah menghasilkan 120 muka surat. Kita darabkan contohlah dengan kita anggap 500 naskah bersamaan dengan 60,000 muka surat. Ini untuk satu sekolah. Cuba bayangkan satu sekolah ni bersamaan dengan 100 sekolah. Kita akan dapat jawapan dia 6 juta muka surat. Abang kakak, 6 juta muka surat ni banyak sangat-sangat. Dalam kata lain, satu pokok boleh menghasilkan 8,000 muka surat. Jadi, 6 juta muka surat dibahagikan dengan 8,000 muka surat bersamaan dengan 750 pokok. Banyak tu. Ini bermaksud lebih kurang 750 anggaran pokok yang perlu ditebang hanya untuk menghasilkan majalah sekolah. Itulah sebenarnya fungsi matematik. Bukan sekadar kita menjawab soalan dalam kelas, tetapi ia membantu untuk kita nampak impak yang sebenar dalam sesuatu keputusan. Bila kita kira balik, sebenarnya pilihan yang kecil itu memberikan impak yang besar. Dan sekarang kalau kita bayangkan, kita tukar kepada majalah digital. Tidak perlu menggunakan kertas, tidak perlu mencetak serta tidak memerlukan kos yang tinggi. Solusi ini dapat menjimatkan ratusan pokok pada setiap tahun. Perbandingan menggunakan majalah fizikal dan juga majalah digital. Majalah fizikal menggunakan banyak sangat kertas dan juga menggunakan kos yang tinggi, melibatkan penambangan pokok dan juga sukar dikemas kini. Manakala apabila menggunakan majalah digital, tiada penggunaan kertas, kos yang lebih rendah, mesra alam dan mudah dikemas kini. Jadi, persoalannya sekarang, kita terus cetak tanpa fikir atau kita nak guna teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Kadang-kadang, perubahan besar bermula dengan satu kiraan yang mudah. Berfikir dahulu sebelum bertindak. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, melalui analisis matematik, penggunaan kertas bagi majalah sekolah didapati berada pada tahap yang tinggi. Data dan pengiraan membantu meningkatkan kesedaran tentang kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, peralihan kepada majalah digital boleh menjadikan satu alternatif yang lebih lestari dan bertanggungjawab. Sekian daripada saya, Muhammad Muslim Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.